Fly high. Fly Servita fly. Fly high. Bagi tepukan untuk diri sendiri. SK St. Peter Committed memastikan setiap murid mendapat peluang menyertai aktiviti kokurikulum secara aktif dan menyeluruh. Maka, ia memberi penekanan kepada penglibatan murid dalam unit beruniform, kelab, persatuan serta sukan dan permainan secara seimbang. Ini bertujuan untuk membentuk murid yang berdisiplin, berdaya tahan, bertanggungjawab dan mempunyai semangat kerjasama. Selain itu, ia bertujuan untuk memupuk kemahiran kepimpinan, komunikasi dan keyakinan diri dalam kalangan murid. SK St. Peter juga bermisi untuk menggilap bakat serta potensi murid dalam pelbagai bidang agar setiap murid dapat berkembang secara optimum. Selaras dengan itu, pihak sekolah komited menjadikan kokurikulum sebagai platform melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, jasmani, emosi, rohani dan sosial JERIS. Selaras dengan visi Kementerian Pendidikan Malaysia, pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Hari ini adalah perhimpunan kurikulum. Semua murid memakai pakaian uniform masing-masing. Okey, baiklah Adik Kayla. Okey, apa perasaan pada hari ini menjadi komandan dalam perhimpunan? Saya berasa agak sedikit buruk sebab saya baru pertama kali menjadi komandan. Okey, baiklah, tahniah diucapkan. Jadi, apa planning perancangan untuk memperbaiki diri? Saya belajar untuk lebih yakin dan saya akan belajar lebih lagi untuk memberi komand. Okey, baiklah Puan, apa sebenarnya tujuan perhimpunan kita pada hari ini? Okey, tujuan perhimpunan kita pada hari ini adalah untuk menyampaikan maklumat-maklumat berkaitan kokurikulum serta membentuk murid untuk menjadi lebih disiplin dalam unit uniform masing-masing.